tu. Kalau nak check in tak pernah ini semua tak tahu. Tapi saya tahu bayar je. Okey, jom. Di zon 1, tempat duduk 1 hingga 5, 12 dan 14. Pelepas pas kursi dan premium flat. Kemudian diikuti dengan penumpang di tempat duduk di zon. Bye guys. No, but I mean, all the way to the back of the plane. Tak apa, orang Malaysia kita pula boleh buat konten. Welcome to Lombok.我就坐到驚咗啦！Hoka harus naik Rinjani Hoka. Best pergi Indonesia, dia selalu ada benda-benda macam ni dekat dia punya airport. Di luar lagi okey. Mana lagi best? Lebih okey lagi. Di luar lebih okey lagi. Macam mana kau? Makan dulu. Makan dulu. Begitu, dia makan. Lapar tu. Lapar. Santai. Nak makan KFC Jualan Palestin. Ya, Palestin. Everything Palestin. Selamat pagi, kita dekat Pondok Mawar. View dia magnificent. Tengok belakang sana. Ni, alamak, apa nama dia ni? Ni jalur pendakian yang lain lah. Tapi ni bukan Rinjani. Rinjani di belakang sana. Subhanallah. So kita punya altitude sekarang ni 1098. Atas tu 3000. RPC Rinjani 100. Hoi. So hari ni respect collection. Hari Jumaat, so orang sembahyang Jumaat ni. Jom cepat. Ada. Ni yang malah dia pakai fungsi. Budak kan dia yang bayar, dia pun rekod. Tim MSP. Ni dia peng 60 km. Rinjani. Ni bukan ada. Aku boleh katakan dia dekat Malaysia lagi hebat daripada Ni finish line dia. Sedap kan kawan? Ha.
Malaysia. Kota Baru. Kota Baru. Aim, nanti bisa pergi balik ah. Aku punya Aku pergi bisa laku tak? ketua trip. Pergi cek-cek bisa laku tak? Bang, lama sedang ni bang. Okay, tak ingat lah berapa lama tadi. Tapi okey lah sebab tak ramai sangat. Hamzah, kau patah balik? Itu lah dia punya Race Village dia tak banyak orang menjual. Tapi maklum kot, maybe jauh. Jadi walaupun sponsornya banyak tapi booth yang buka tu tak banyak. Mungkin yang sponsornya jauh-jauh pun nak datang kat sini. Nak bawa logistik cost lagi kan. Okay, ni MS Fit Indonesia. Penuh. Ui, sold out Nasib baik dah beli. Borong. Baru jumpa langsung Okay, jom kita tengok apa benda yang dapat kat dia punya RPC. So first bag ni, apa nama bag ni? Tu dapat bib. Ni fit bar. Tu dapat baju. So tak banyak item. Baju dia ini macam explore. So simple. Ni. Tapi yang penting kita banyak membeli. 1 2. Oh, kau beli juga? Beli lah. Dia kan tak beli. Mana yang aku beli? Baju. Oh ni tak. Korang nak tengok baju kan? Racun itu benar. Windbreaker. Ni windbreaker ke apa? Oh, lama dia jenis zip dia atas. L. Sebab L. Tahun lepas GBTL semua kau lah. Oh, style. Buat pre-order tu yang kita orang Tu lah. beli juga. Sebab tahu jadi semua lah. Kalau tahun lepas langsung. Oh, style kan, style. $135. Yang tu yang lain. Ni lah yang ni. Oh, ni 800 lumen. Mana nak ambil video dia ambil lah. Tadi nak buat background ni. Naik. Naik. Okey, naik.
Kalau kita ambil satu gini, dia ni tulang ni. Okay, ni geng-geng 60. So Pak Tuti akan hantar diorang ke starting line. Starting line untuk 60 ni dia lain, bukan dekat Taman Negara ni, bukan kat Sembalun, dia dekat Senaru punya jalur gerbang Senaru. Senaru. Bye. Kulak. Seram. Baiklah tak ambil 60.